Bila scroll-scroll dekat phone, kita perasan ada orang sebut account gap. Apa sebenarnya account gap ni? Okey, saya explain secara simple lah. Account gap ni, dia sebenarnya ialah akaun simpanan emas dekat bawah public gold. Jadi konsep dia lebih kurang sama macam kita simpan duit dekat bank. Cuma bezanya apa? Dalam account gap ni, kita simpan emas. Gold accumulation tu sendiri singkatan kepada Gold Accumulation Program. Maksudnya program kita kumpul emas. Tapi penting untuk kita tahu, public gold ni dia bukan bank. Dan public gold juga sebenarnya tak ada pun kaitan dengan mana-mana bank. Sama ada public bank atau bank-bank yang lain. Jadi apa yang best sangat tentang account gap ni? Yang pertama, kita daftar account gap ni percuma. Tak ada yuran pendaftaran. Yang kedua, kita boleh simpan emas serendah RM100 je. Ikut kepada harga emas semasa yang kita boleh tengok sendiri dekat account gap ni. Dan kita tak perlu risau. Sebab tak perlukan pun komitmen bulanan. Tak ada paksaan, tak ada penalti. Kita nak mula simpan minggu ni boleh. Kemudian bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi baru nak tambah pun boleh. Yang ketiga, emas dalam account gap, kita boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Contohnya, bila dah cukup gram emas tertentu, kita boleh keluarkan dalam bentuk 1 gram gold bar, dalam bentuk dinar, gold bar 5 gram, 10 gram ataupun 50 gram macam ni. Maksudnya, mula-mula tu memanglah kita kumpul sikit-sikit je dulu dalam akaun. Tapi lama-lama bila gram emas dah cukup, kita boleh keluarkan jadi emas fizikal. Cara nak buka akaun gap pun mudah. Tengok je step dalam video yang saya dah pinkan dekat atas sana. Jadi kalaulah selama ni kita rasa susah sangat nak menyimpan duit, mungkin boleh cuba tukar cara simpanan kepada emas. Sebab duit kan mudah sangat bocor. Kita happy kalau boleh belanja. Tapi emas ni kita sayang. Dan kita happy bila tengok emas kita makin bertambah. Jadi kalau nak dapatkan bimbingan saya untuk simpan emas, follow je guide step by step macam dalam video yang saya pin kat atas sana. Semoga bermanfaat. Follow for more tips.